Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Kenyataan media rasmi PGIRM. Riset persepsi dividen bersasar KWSP untuk pecarum terdesak. PGIRM mengambil maklum laporan media Kosmo bertarikh 20 Februari 2026 yang menyebut sebahagian pecarum berharap dividen KWSP dimasukkan ke akaun 3 untuk kegunaan semasa, termasuk perbelanjaan perayaan. Kami ingin menegaskan bahawa tuntutan dividen dan pengeluaran bersasar oleh pecarum bukan semata-mata untuk perayaan. Ia adalah tindak balas kepada tekanan kewangan sebenar yang dihadapi ramai pecarum, termasuk hilang pekerjaan atau pendapatan tidak menentu, beban hutang rumah, kenderaan dan keluarga, kos sara hidup yang meningkat melebihi pendapatan, keperluan asas untuk kelangsungan hidup dan menampung keluarga. Dividen KWSP adalah hasil simpanan dan pelaburan pencarum sendiri, dan pengagihan bersasar bertujuan membantu mereka yang benar-benar terdesak tanpa menjejaskan kelestarian simpanan hari tua jutaan rakyat. PGIRM juga ingin menyatakan bahawa laporan media yang menekankan penggunaan dividen untuk perayaan mungkin boleh menimbulkan persepsi kurang tepat tentang tujuan tuntutan pecarum. Kami menyeru semua pihak termasuk media untuk menyampaikan fakta dan konteks penuh supaya rakyat memahami bahawa dividen bersasar adalah untuk keperluan mendesak dan tekanan ekonomi sebenar, bukan semata-mata kegunaan sementara. PGIRM akan terus berjuang demi kepentingan pecarum, menekankan keadilan, kelestarian dana persaraan dan bantuan bersasar yang tepat untuk mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.